cermin tu ada percikan darah. Mungkin darah burung gagak tu, tapi tak banyak. Burung gagak tu elok je terkejung dekat Viper. Kak Fatih dengan Kak Cik dah terlopong sebab terkejut. Fia mula rasa tak sedap hati dan terus memandu dengan perlahan sampai ke rumah. Burung gagak tu sikit pun tak bergerak. Mungkin dah mati kot. Sampai depan rumah, Fia keluar dulu dan suruh Kak Fatih dan Kak Cik tunggu dalam kereta kejap. Masa tu rumah memang meriah dengan saudara mara. Kebetulan ayah dekat luar tengah lepak dengan pak-pak saudara, dah bersiap dengan baju Melayu masing-masing nak ke majlis. Fia terus panggil ayah dan ceritakan apa yang jadi. Lepas tu ayah suruh Fia bawa masuk Kak Fatih dan Kak Cik dalam rumah dulu. Lepas bawa mereka masuk rumah, Fia pergi balik dekat ayah. Masa tu Pak Man ada. Pak Man ni adik kepada ayah Kak Cik. Pak Man pula tanya apa yang jadi. Fia pun cerita balik pasal burung tu jatuh entah dari mana dan terhempak atas cermin kereta. Lepas tu Pak Man dan ayah angkat burung tu, tanam dekat belakang rumah. Tapi mereka tak bagi tahu sesiapa. Fia pun ikut sekali masa tanam tu. Lepas tanam, Pak Man terus masuk rumah nak cuci tangan kot. Masa ni lah Fia bagi tahu yang dia rasa tak sedap hati dekat ayah. Ayah tanyalah kenapa. Fia pun cerita dari A sampai Z pasal jawab telefon dari Syaz, tapi mak dia yang jawab, termasuklah Mak Jah tu bisik apa entah. Ayah cuma cakap insyaAllah semua okey, tak baik buruk sangka dengan orang. Jadi Fia pun malas nak fikir panjang, terus masuk rumah nak bersiap-siap. Fia lalu depan bilik Kak Fatih yang jadi bilik sementara Kak Cik lepak sebelum ke majlis perkahwinan tu. Kak Fatih tengah mandi, tinggallah Kak Cik sorang-sorang tengah bilik telefon. Masa lalu tu Fia perasan muka Kak Cik tak secantik macam baru mula-mula keluar salon tadi. Fia terus masuk bilik Kak Fatih sebab nak telik muka Kak Cik dengan lebih dekat lagi. Kak Cik pandang Fia dan Fia terus tergamar sebab muka Kak Cik macam tak bersolek lagi. Kak Cik ni lawa juga kalau tak bersolek. Bawah mata Kak Cik sembab, siap ada lingkaran hitam macam orang tak cukup tidur. Bibir pucat. Senang cerita muka Kak Cik memang tak ada seri langsung masa tu. Fia tanya Kak Cik kenapa dengan muka dia. Kak Cik terus pandang cermin tapi dia jawab, muka akak elok je, tak ada apa-apa pun, kenapa Fia? Fia terus jerit panggil Kak Fatih dalam bilik air. Sebelah bilik Fia je bilik air tu. Kak Fatih pun kelang kabut keluar dari bilik air. Kau apa jerit macam tu? Tanya Kak Fatih. Cuba kau masuk bilik tengok muka Kak Cik tu, kata si Fia. Mereka pun masuk bilik Kak Fatih dan telik muka Kak Cik. Apa yang Fia nampak, muka Kak Cik masih macam tadi. Memang dah hilang seri, tapi Kak Fatih kata muka Kak Cik okey je, tak ada apa-apa pun. Lepas tu mereka berdua pandang pelik dekat Fia. Tak nampak ke muka Kak Cik sembab dengan mata hitam